Okay gang, video kali ni aku just nak share lah perjalanan aku sebelum ni. Berat 100, paling berat aku 113. Kalau tengok video ni, oh memang masa tu aku besar. Aku pun kejut lah. Sekarang ni pun Alhamdulillah lah, dengan izin Allah Ta'ala aku dapat kontrol balik. Dan banyaklah positif yang aku dapat selepas aku dah dapat turun balik berat badan ni. Sebelum aku kahwin, berat aku lebih kurang dalam 80. Lepas tu dah melonjak naik sampai 110. Memang agak ketara lah. Dan banyak lah negatifnya tu. Salah satunya ia jadi lemah, tubuh lemah. Lepas tu jadi kurang confident, macam-macam. Jadi Alhamdulillah aku ambil jalan dia nak berubah lah, untuk niat untuk beribadat, ikut cara Nabi SAW. Jadi pada awakmu yang masih struggle lagi tu, jangan berputus asa. Ingatlah, nak sihat ni semata-mata kerana Allah, ikut cara Nabi SAW, insyaAllah.